untuk U12 Grup A tadi ya. Geni FCA boleh ambil medal Sagu Hati. Geni FCA boleh ambil medal di Sekretariat untuk medal Sagu Hati untuk U12 Grup A. Geni FCA boleh ambil medal di Sekretariat untuk U12 Grup A. Pengumuman sekali lagi untuk hadiah Sagu Hati U12 Grup A. Geni FCA boleh ambil medal Sagu Hati di Sekretariat sekarang. Geni FCA boleh ambil medal Sagu Hati sekarang di Sekretariat. Untuk Grup A U12. Kira yang mana tu? Bukan ni pun? Tahu. Kita ada tiket tu. Jadi bawa ke ajar tu tinggi. Hari nak main. Orang tengah main lah. Yang minus sekarang boleh. Sekejap lagi tak boleh lah. Yang banyak sangat.
FSK Group A U12, FSK Group A U12. Kalau ada wakil dia minta datang ke Secretariat sekarang. Ada player dia tadi pakai baju putih hari tu, FSK. FSK U12 Group A yang player tadi tahu. Okey, terima kasih dah sampai. Grup B U8 Jasmine Junior masih belum ambil medal lagi ya. Jasmine Junior Grup B U8 masih belum ambil medal Saguhati lagi. Jasmine Junior. Kalau ada player dia ataupun jurulatih dia boleh datang ke Sekretariat untuk ambil medal Saguhati. Jasmine Junior U8 Grup B. Lagi kurang sikit lagi. Kurang form. Tak tahu kenapa. Penat ke apa macam itu makan tadi. Ya, kenapa? Penat ke apa? Makan angin pun ada. Makan angin pun ada. Okey. Main lah. Perlawanan seterusnya untuk U12 Grup B adalah di antara PJS FC melawan Geni FCB, tetapi kita bagi masa rehat sekejap untuk Geni FCB yang baru habis perlawanan. Perlawanan seterusnya U12 Grup B di antara PJS FC akan menentang Geni FCB. Kita bagi masa rehat kepada Geni FCB yang baru habis perlawanan.
dia tadi. Kau tadi buat tangkap tu. Penalti tak apa. Penalti tak apa. Kalau gol penalti. Tak usah. Kalau kepala dia kena tiang. Habis masa. Perlawanan seterusnya untuk U12 Grup B di antara PJS FC akan menentang Geni FCB di Padang B, dan juga perlawanan ke-14 di antara Kementar FC akan menentang Sepet FC. Tapi kita bagi masa rehat dulu sekejap. Kita bagi masa rehat sekejap kerana kedua-dua tim baru lepas perlawanan. Cek bawah sikit. Bawah sikit. Okey, bawah lagi sikit. Dia ada 3 tim, atas 2 tim di 10. 10 ada 3 tim. 9, 10 saja. Ini ada 4 tim. 4. Dia 10 4. Ramai. Hat-trick. Penat dah. Tolong padu. Bapa ni lah. Kamu nak. Okey, U12 Grup B, perlawanan seterusnya adalah di antara PJS FC akan menentang Geni FCB di Padang B, dan juga Kementar FC akan menentang Sepet FC di Padang A. Sepat FC di Padang A.